ลองดู ฮะ ผมก็ไม่ใช่ฝีมือผมมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ลองดูนะมันติดกับตัวตามตัวนะ อ๋อโอเคอ๋อ มันไม่เห็นเท้าเลย อ่าโอเคบ๊ายบาย Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Sekarang hari ini 3 hari bulan 12/20 saya sekarang ni ada dekat RNR Gurun. So RNR Gurun maksudnya saya nak ada ke utara. Sebenarnya hari ni saya nak cross border pagi ni. Nak cross border, target kami nak pergi Krabi lah. Krabi kita kat sana 2 malam, tapi bukan Krabi saja yang kami nak pergi. Jadi kami nak masuk dekat Bukit Bayi Tamti. Kemudian kami nak bermalam kat Patalong 1 malam, nak merasai suasana malam kat situ. Kemudian barulah kami gerak ke Krabi. Krabi kami plan 2 malam kat situ. Kemudian kami akan pergi ke next day-nya kami akan pergi ke Kanong. So kami nak bermalam kat sana pula 1 malam, dan sebenarnya esok ni tu pula kami akan bermalam ke Anai, dan seterusnya kami balik pula ke Selangor. So hari ni tak ada orang lain, saya dengan dia je, saya dengan mem saya hari ni berdua saja plan. Jadi kami memang plan lah kami je lah hari ni. So like holiday untuk pembukaan tahun 2026. So 2 saja, insyaAllah. Harap-harap tak ada apa-apa yang kesulitan yang kami alami. Harapnya berjalan dengan lancar. Tadi jalan dekat Alam Jan, masa turun tadi saya turun tempat Pak Petang. Jadi malam tu kami boleh gerak, tapi saya nak pergi ke Penang dulu nak makan nasi kandar. Tadi kami makan dekat nasi bawah pokok ketapang, nasi beratur bawah pokok ketapang dekat Batu. Jadi kami makan kat situ dalam pukul 9 lebih tadi, dan kami duduk sikit dekat Pekan Betul tu. Kemudian barulah kami sampai ke Gurun RNR. So sekarang ni 12.30, nak berehat sekejap. Sekarang ni kami nak ke Changlong, maju Changlong, nak berehat situ sekejap, dan kemudian kami akan masuk ke Danau. Dan seterusnya kami akan pergi ke Patalong RNR sekarang. So masih lagi awal, 12.30, saya nak masuk border nanti dalam pukul 6.30 atau pukul 7. Nak berehat dulu, nak pakai SIM card dulu, nak masuk SIM card dulu, nak set up SIM card dulu. Dah siap ni baru kami gerak ke masjid. Mungkin nak pergi ke Changlong lah, nak berehat kat situ. Awal lagi 12.30. Kalau token dalam setengah jam lagi sampai lah.
sampah masa banjir. Kan dah lapang dah ni. Sampah-sampah dia dah buat tempat lain dah ni. Tapi masih lagi banyak kedai-kedai masih lagi tutup bang. Masih lagi belum baik pulih. Kami baru sampai dekat Delong Garden. Kami nak tengok dinosaur juga. Masuk dalam ni kami nak tengok dinosaur. Kita tengok berapa dia punya bayaran tiket dekat sini kot. Tiket kat sini. Kita makan tonjam. Tak larat lah. Nampak 11 kilo je. Menu dapat. Okey. Dengan
sekarang makan tengah hari dekat 41 Batalong. Singgah sini, kami bermalam kat sini. Jadi kami nak check in. Kami nak pergi ke mana? Delong Dinosaur. Delong Garden yang ada dinosaur. So kami pergi ke situ. So sekarang masa untuk kami makan tengah hari dekat sini tutup. Tom Yum tu. Ini kira brunch Betul. Kalau datang ke Batalong, segala sini ini memang wajib tempat segar lah. Stiker saya buat di sana, stiker saya buat kat sana. Kan? Kami berada situ, kat sana ada, kat luar pun ada. So banyak kali yang kalau datang kami akan tampal stiker apa tempat sini. Makan dulu dan baru kita check. Right? Right. 6.30 nak agak pukul 7. Sekarang ni saya dekat Batalong. Saya stay dekat Merdelong Hotel. So malam ni saya nak jalan-jalan dulu, nak makan dekat kawasan masjid tu ada kedai Muslim. Kemudian saya nak pergi kat sana, ada pasar malam. Saya nak jalan-jalan, nak cuci mata, nak tengok apa yang ada kat pasar malam tu. Sekadar tengok je lah. Tapi kami nak makan dulu kat kedai Muslim kat situ. Kemudian kami nak pusing-pusing sekitar Batalong ni. Malam ni malam Minggu. Malam Minggu kat sini, jadi saya nak tengok suasana malam dekat Batalong ni. Kemudian esok baru kami pergi ke Krabi. Kami stay kat sana pula 2 malam. Jadi kita jalan dulu apa yang ada kat Batalong. Kita tengok dulu malam ni. Saya baru saja sampai dekat Bang Enggo kedai Muslim yang mana dia berhadapan dengan masjid kat Batalong ni. Masjid Batalong ni baru saja siap, dia renovate yang baru. Jadi Masjid Darul Islam Batalong. So cantik dia punya design yang baru ni selepas dia renovation dia. Betul-betul berada di Pekan Batalong. So hari ni saya makan dekat betul-betul di hadapan masjid Pekan, di depan Masjid Batalong ni. Saya makan Ban & Co
halal food. So nice dia punya view dia, masjid pun best. Nampak lawa masjid kan. So kami pun berada kat depan ni. So kami nak makan dulu. Kemudian kami nak pergi jalan-jalan. Hari ni ada pasar malam dekat Patalong. So saya nak tengok apa yang ada kat pasar malam Patalong. Sebelum tu kita makan dulu. Dah tak? Tengok mem kita. Dia kata tak tahu nak pilih. Banyak sangat menu. Gambar tak ada, tulisan je ada. Okey, kita order dulu jap. Right. Kalau dia roti kuah kari, roti ada je. Minum, kenapa? Nanti syarat juga. Kalau di mana ni? Lagi oyen. Ini Milo. Ovaltine. Ovaltine. Yen. Tuyuk. Mana? Ni. Milo. Oh. Okey, Malaysia nanti datang sini. Nanti. Saya cakap steam limau. Neng Manau. Ning Manau. Neng Manau. Limau Manau. Limau Manau. Satu. Cakap Dua. Tapi putih kau suai. Kau. Kau sweet. Kau suai. Kau sweet. Kau suai. Siapa yang dia mampu? Manau. Manau. Kita depo. Si mem kita tanya ada basuh tangan tak? Kita kat mana-mana. Saya tak pasti betul apa dia bawa. Saya tahu satu baldi air nanti dia bawa. Ni apa? Ni tadi sotong limau. Ini saya ambil kenyang udang dengan sotong. Itu pisang murtabak. Pancake. Pisang di botol tepi. Roti canai, pisang tepi. Roti pisang. Okey. Limon. Okey. Limon.
Saya tak tukar lagi lah. Dia beli tempat tu lima ni. Biar betul. Dia beli kan? Resiko ni. Kawan saya memang pakai ni. Saya pun tengah nak beli, dia macam mampu ni. Kita tengah, betul. So saya sekarang dengan beberapa couple daripada Puchong dulu bang. Biru belang. Meru. So abang. Kata kebetulan dia orang pun makan kat sini. Saya dah selesai. Dia orang datang sini. Pun stay kat mana? Sini eh? Dia orang pun stay kat sini satu malam. Tapi dia orang dah balik daripada Phuket. So saya nak ke Krabi pula berdua. Dia orang dah balik daripada Phuket. Dia nak balik ke sana kan? Ha? Esok Krabi. Lepas tu saya nak pergi Kano. Beratkan ni dulu baru Kano. Kano. So dia orang pun nak order barang makanan. Alright. Bye bye. Saya dekat stesen kereta api Patalong sekarang ni. Sebelah kanan saya ni stesen kereta api Patalong. Sebelah kiri saya Pasar Malam. Jadi saya nak jalan dekat Pasar Malam. Saya nak cuba masuk dulu kat dalam ni stesen kereta api ni. Boleh ke tak nak tengok suasana. Lepas tu saya nak pergi ke Pasar Malam ni. Pasar Malam ni bermula pada sini, bermula pada stesen kereta api ni. Apa hujung sana? Hujung dia.โปรดทราบที่สถานีพัทลุงก่อนจะลงจากขบวนรถโดยสารสิ่งของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการโดย Jalan ni train nak mengalir ke Bangkok. So saya sedang dekat Patalong. Tapi saya nak buat kami tak naik lah train. Sedang train nak jalan. Train memang ada ke Bangkok, tapi kami tak ikut lah. Itu ada suasana dekat stesen Patalong. Bye-bye. Lâu luôn. Hả? ผมก็ไม่ใช่ฝีมือผมมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ลองดูนะมันติดกับตัวตามตัวนะ Oh, okey. Ya, มันไม่เห็นเท้าเลย Okey.
Long. So depan ni je saya nak berjalan ke sana pasar malam. Kita nak tengok. Kita nak tengok apa yang ada kat malam dia ni memang mostlynya non-Muslim lah. Tapi kita cuba cari Muslim punya gerai sama kalau ada. Ada lagi draw kat sini. Ada lagi draw kat sini. Boleh lah kalau sekali couple rider kalau nak bermalam dekat sini untuk merasai suasana. Itu makanan yang dijual tu macam boleh lah kalau nak merasai suasana dekat pasar Long ni, pasar malam. Tadi saya dah makan malam dekat depan masjid. Kemudian saya pergi ke stesen depan ni je. Kebetulan pasar malam kat depan ni. So boleh lah kita tengok pasar malam mereka. Panjang jugalah. Tapi taklah sampai 2 kilo. Tapi saya tak pasti di sini pasar malam ni hari-hari ke tak. Tapi dia di sini nak market. Market tu mungkin sekali seminggu je kot di sini. Habis dah. Habis dah. Relax. Mem kita kata nak jadi pecal. Mana ada pecal. Okey dah.